Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم الخير. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Imam Besar Masjid Negeri, imam-imam, bilal-bilal, datuk-datuk bergelar. Ada saya tengok beberapa orang datuk-datuk yang ramai ni, datuk-datuk bergelar, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat kita ketemu pada hari ini 10 hari bulan Oktober tahun 2025. Jadi tuan-tuan, tadi Bilal Zain beritahu tajuk kita adalah tahsinu kaifiyatis salat, memperelokkan tata cara solat. Jadi tuan-tuan, yang salah tu, yang diperelokkan tu orang yang solat, bukan solat tu sendiri. Solat tu sendiri Nabi sudah sebut, Nabi sudah ajar, Nabi sudah tegur. Tuan-tuan, orang yang tidak betul solat Nabi tegur depan-depan. Orang yang ambil wuduk tidak betul Nabi tegur depan-depan. Tuan-tuan, sahabat yang ambil wuduk tidak betul sampai tumit tidak basah, Nabi sebut fawailul lil aqabi minan nar. Maka lembah wil lah kepada tumit-tumit yang tidak dibasahi air, ya, dengan masuk neraka. Tuan-tuan, sebab itu syarat sah salat mesti wuduk betul. Kalau wuduk tak betul, wuduk tak sah. Bila wuduk tak sah, maka salat pun tak sah. Salat dia 60 tahun. Yang sebut 60 tahun ni siapa tuan-tuan? Yang sebut 60 tahun ni Nabi sendiri. Nabi sendiri yang sebut. Nabi sebut apa? Fa innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki la yusalli sittina sanatan, dia salat 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu salatun. Nabi kata apa? Dan tidak diterima walaupun satu salat. Apa pasal tuan-tuan? Rukun mungkin dia tinggal, rukun tak betul, syarat-syarat dalam rukun tu pun dilanggar. Jadi itulah yang menyebabkan salatnya tidak sah. Tuan-tuan, selama ada syarat itu di luar salat, seperti wuduk tidak betul, seperti mandi wajib tidak betul, dia mandi wajib bersama isteri 40-50 tahun, mandi wajibnya tidak betul, dia ambil wuduk tidak sah juga sebab mandi wajib tidak betul, salat pun tidak sah. Tuan-tuan, itu di luar salat. Tapi kalau di dalam salat, ini berpuluh-puluh syarat dalam rukun, tuan-tuan. Berpuluh-puluh syarat. Contohnya apa tuan-tuan? Syarat pada niat ada 6. Saya sudah sebut sebulan yang lalu. Ada qasah, ada ta'arud, ada ta'in, ada ta'in nafsah. Macam hari ini tuan-tuan, kalau ada orang sembahyang Jumaat, ya, dia tidak sebut makmuman. Kan kita kan solat, kita kena ada niat tu, dia ada qasad, sajak aku solat. Kan
pasal ta'arud, fardu, ta'in, Jumaat, saja aku sembahyang fardu Jumaat, itu syarat semua tu. Lepas tu bila sembahyang Jumaat mesti ada dipanggil juga ta'in nafsah. Dia sebut makmum. Kalau dia betul sebut saja aku sembahyang fardu Jumaat, dia tidak sebut makmum, otomatik batal solat dia. Otomatik batal, tuan-tuan. Ya, sebab Jumaat ni wajib. Wajib apa, tuan-tuan? Wajib berjemaah. Lepas tu pula takbiratul ihram tu dia muqarana dengan niat. Apa makna muqarana, tuan-tuan? Serentak. Angkat jari tangan. Allah saja aku sembahyang fardu Jumaat mengikut imam. Allahu Akbar. Cukup sudah dia punya syarat, tuan-tuan. Cukup syarat sah takbiratul ihramnya. Kalau dia takbiratul ihram salat Jumaat ataupun dia salat maghrib tadi atau nanti sembahyang isyak, tidak ada disebut fardu. Bagi kaul mu'tamad mazhab Syafi'i tidak sah salat dia. Tidak sah. Melainkan kalau dia belajar mazhab lain. Mazhab Ahmad contohnya. Kan sambil berjalan dia boleh niat Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i tidak boleh macam tu. Dia kena berdiri. Berdiri dulu tegak, baru dia takbir. Allah saja aku sembahyang fardu maghrib mengikut imam, Allahu Akbar. Tapi dalam niatnya dalam hati. Nah, tuan-tuan, masalah sekarang, tuan-tuan, apa dipanggil ni kalau kita jumpa orang eksperimen ya? Eksperimen ke Haji Tampin? Kita pergi mana-mana, kita tanya orang, tuan tahu tak rukun fi'li dalam solat? Macam aku tak pernah dengar tau. Macam aku tak pernah dengar. Umur 70 sudah, tapi tak pernah dengar rukun fi'li. Dalam solat, tuan-tuan, ada 3 rukun. Solat ada 13 rukun, tapi dibagi kepada 3. Tuan-tuan, kalau dia masih lagi tidak tahu mana satu rukun qauli, mana satu rukun qalbi, mana satu rukun fi'li, agak bermasalah orang ni punya solat. Agak masalah orang ni. Kalau dia tidak tahu lagi rukun hati. Ya, rukun hati ni hanya satu saja, yaitu niat. Satu saja rukun hati, yaitu niat. Allah saja aku sembahyang fardu isyak mengikut imam, Allahu Akbar, tapi dalam hati. Takbiratul ihram, tuan-tuan, mesti disebut. Mesti disebut. Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Tuan-tuan, syarat takbiratul ihram mesti disebut, dengar di telinga. Seperti, tuan-tuan, dalam kitab ini. Apa kata Imam Nawawi? Faslun, satu fasal. Wasunnatu ayyajhar al-imamu bitakbiratil ihrami wa ghairiha liyasma'ahu al-ma'mumu. Sunnat imam mengkuatkan suara. Allahu Akbar, sunat. Ya, takbiratul ihram dan selainnya. Selain takbiratul ihram, tuan-tuan, dalam solat ada takbir apa lagi, tuan-tuan? Ini pun masalah juga, ramai juga orang tak tahu. Ya, tapi dalam masjid negeri ini saya tahu nih. Mungkin ramai yang tahu masjid lain nih. Selain takbiratul ihram, tuan-tuan, ini Imam Nawawi disebut wa ghairiha liyasma'ahul ma'mumu. Sunnat imam mengkuatkan suara. Contohnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan selainnya.
Baik, ada lagi selain daripada takbiratul ihram kah? Ada. Namanya apa? Takbir apa? Takbir intiqalat. Kenapa dipanggil takbir intiqalat? Takbir intiqalatnya artinya berpindah. Kenapa dipanggil berpindah? Berpindah antara satu rukun kepada satu rukun yang lain. Jadi hukum dia takbir itu apa? Sunat. Untuk dikuatkan. Kan? Siapa yang takbiratul ihram, tuan-tuan? Takbiratul ihram. Dalam hati, otomatik batal solatnya. Sembahyang ada 60 tahun. Tapi ketika solat jamaah, imam kuatkan suara supaya makmum dengar. Allahu Akbar. Makmum pun Allahu Akbar. Slow. Ya. Kalau dia takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram kuat juga macam Allahu Akbar. Kiri kanan ni terganggu, tuan-tuan, dengan sebab kuatnya dia takbiratul ihram. Bukan sunat sudah dia, kan? Jadi haram sudah dia perbuatan itu. Sebab mengganggu orang ketika salat. Jadi yang diajar macam mana? Dia sebut, dia dengar di telinga. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Dan tuan-tuan, saya tengok masih ramai lagi yang salah dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram, tuan-tuan, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua cara saja masa angkat. Dua aja. Tuan-tuan. Saya sebut sudah sini tapi tak apa, saya ulang balik. Sebab apa, tuan-tuan? Saya sebut sini banyak kali pun ada lagi komplain. Tu masih ada lagi orang yang langgar tata cara solat berjamaah. Kan? Datuk sudah tunjuk macam mana takbiratul ihram pun masih lagi tidak betul. Tuan-tuan. Nabi SAW menurut 5 riwayat 5 imam. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i. 5. Satu tidak meriwayat, Ibnu Majah. Kalau orang panggil sunnah sita, tuan-tuan, inilah 66 ni. Ya, tapi yang ke-6 ni dia nak riwayatkan hadis ni. 5 saja. Apa kata Abu Hurairah? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara. Tuan-tuan tengok betul-betul, ya, jangan bercerita, tengok macam mana Nabi angkat takbir. Ya. Idza kabbara, kata Abu Hurairah, apabila dia bertakbir, idza kabbara rafa'a yadaihi, dia akan angkat Allah, angkat dua tangan, hudwa mankibai, sejajar dengan dia punya bahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hudwa uzunai, Allah, sejajar dengan apa, tuan-tuan? Telinga. Allah. Ini tapak tangan ni menghadap kiblat. Sebab kita semua menghadap kiblat ketika solat. Anggota semua menghadap kiblat, badan apa semua, muka menghadap kiblat. Tangan ni juga menghadap kiblat. Tuan-tuan. Kaki juga satu jengkal menghadap kiblat. Bukan kaki begini, tuan-tuan. Ada imam, tak payah saya sebut imam mana, dia jadi imam, kaki dia begini, kaki kanan pergi London, kaki kiri pergi Johannesburg. London di mana, tuan-tuan? London di Eropah. Johannesburg di mana? Afrika. Sepatutnya kaki dia menghadap kiblat, lurus menghadap kiblat. Tangan juga. Ini jari tapak tangan, tuan-tuan, menghadap kiblat. Ada orang takbir, Allah, menghadap telinga dia. Ada, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan duduk belakang, tengok orang takbir macam mana. Ramai yang takbir ikut hati dia, ikut suka dia. Ya? Ramai yang takbir ikut suka.
Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu solat seperti mana kamu nampak aku solat. So sekarang dah ada sudah Nabi mati sudah. Hadis banyak tunjuk macam mana Nabi solat. Jadi cara takbiratul ihram itu ada dua saja. Satu, hadwa mangkibai. Jadi Nabi kalau dia takbir, ini jari ini dia renggang sikit. Renggang. Tapi kalau dia sujud, dia rapat. Rapat. Jadi tentu dua. Satu, khuzwa mankibai. Satu lagi, khuzwa uzunai. Sejajar dengan telinga. Jadi Imam Syafi'i mana dia pilih tuan-tuan? Antara dua ni mana dia pilih? Dia pilih khuzwa uzunai. Allah. Renggang sikit. Ni, renggang sikit. Ya. Jangan begini. Allah, itu suka hati gitu. Buka sikit ya. Allah. Jadi masa takbiratul ihram tu saja aku sembahyang fardu isya mengikut imam Hu Akbar. Tuan-tuan. Imam Syafi'i kalau dia letak tangan di mana dia letak? Atas pusat, atas pusat. Atas pusat kiri sikit. Atas pusat. Mazhab kita Syafi'i, atas pusat kiri sikit. Ya. Sama ada dua begini ataupun tiga ataupun pegang begini. Ya. Kalau mazhab Hanafi, ada bai kita sana, bai Pakistan. Orang Pakistan mazhab dia apa tuan-tuan? Hanafi. Dia akan takbir Allahu Akbar. Di mana dia letak tangan dia tuan-tuan? Di bawah pusat. Betul tak baik? Bawah pusat. Mazhab Hanafi situ. Ya, sebab diceritakan di bawah hadis Nabi SAW yada'u yadaihi tahta surrati, di bawah pusat. Begini. Di antara sahabat yang salat tuan-tuan meletak tangan di bawah pusat ni siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Ali ni? Sepupu Nabi. Orang Bajo bilang first cousin dengan Nabi. Ya. Siapa Sayyidina Ali ni? Anak menantu Nabi. Dia kahwin dengan Fatimah Az-Zahra. Siapa Ali ni? Kanak-kanak pertama masuk Islam. Ya. Abu Bakar orang dewasa pertama masuk Islam. Khadijah wanita pertama. Kanak-kanak pertama masuk Islam siapa? Ali. Kanak-kanak pertama yang solat bersama Nabi siapa? Ali. Jadi Ali macam mana dia letak tangan? Bawah pusat. Bawah pusat. Tuan-tuan. Imam Muhammad juga ada penangan begitu, dan ada juga penangan Imam Muhammad diletak atas ni. Ada juga tuan-tuan hadis dia kata fawqa fadrihi, atas apa? Dada. Ini menurut pahaman masing-masing tuan-tuan sebab Nabi buat. Jadi ada hadis beramal dengan tu buat. Tuan-tuan mau buat. Tapi kita di Sabah ni termaktub dalam apa tuan-tuan? Sabah punya yang sudah kena bukan viral. Arab panggil mubram, yang sudah dimetrikan. Ya, kerajaan Sabah bahwasanya dalam mazhab fiqh, mazhab 4 dan mazhab Syafi'i yang kita dulukan. Ya, mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan mazhab Syafi'i atas pusat, kiri sikit, bawah dada. Itu dia. Ya. Jadi tuan-tuan dua aja cara takbiratul ihram. Kan? Satu begini, satu lagi begini. Ada satu kawan, dia selalu pergi Kota Belud, sampai sekarang dia tidak jumpa lagi dia. Dia bilang ada di Kota Belud, orang takbiratul ihram macam Superman ke Ultraman. Allahu Akbar. Macam tu dia takbir. Saya kata, dia orang Tawawa ni, nama gelaran dia Bob. Nanti kau tangkap gambar orang tu solat tu, katanya imam. Tangkap gambar dia, minta dengan saya. Nanti saya bagi sama Datuk Mufti, biar dipanggil imam tu, kenapa dia takbir macam tu. Mana dia dapat dalil takbir macam tu? Allahu Akbar. Tuan-tuan, walaupun takbiratul ihram ni,
Takbiratul ihram ni hukumnya sunat. Kalau ada orang takbir tuan-tuan, bukan takbiratul ihram, mengangkat tangan hukumnya sunat. Takbiratul ihram hukumnya apa tuan-tuan? Rukun. Ada orang tak mau angkat tangan, Allahu Akbar, begini je tangan dia. Sah tak sembahyangnya? Sah tak tuan-tuan? Sah ke tidak? Sembahyangnya sah. Sebab angkat tangan ni sunat. Tapi khilafus sunnah, dia menyalahi sunnah Nabi. Tuan-tuan, Nabi kata ikut. Kamu salat seperti mana kamu nampak kau salat. Tapi dia tak mau ikut, dia tak mau angkat. Ya. Sembahyangnya sah, tapi tidak ikut sunnah. Tuan-tuan, kalau ada hadis kata Nabi nak angkat, lain cerita. Tapi Abu Hurairah diangkat, dia beritahu ada dua cara saja. Takbiratul ihram. Tuan-tuan. Ya, tapi kalau dia tidak bertakbiratul ihram, dia takbiratul ihram dalam hati, seperti yang saya sebut tadi. Kan? Dia khusyuk. Khusyuk muka. Tapi solat tak betul. Batal solat dia. Tuan-tuan, batal. Sebab dia langgar syarat. Syarat takbiratul ihram mesti disebut, dengar di telinga. Tuan-tuan, bukan saya mau kasih takut ni, tapi ini sebenarnya lah hukum. Saya di Masjid Sabirin ada satu datuk. Kalau saya sebut, tuan-tuan kenal datuk ni. Dia tanya saya, "Tok, tidak ada diskaun kah kalau begini ni?" Saya bilang, "Kalau itulah hukum, macam mana mau diskaun?" Dia minta diskaun. Tuan-tuan, takbiratul ihram dalam hati batal. Dia minta diskaun, boleh kah? Dia boleh. Sebab ini hukum. Tuan-tuan, hukum. Tak boleh main-main. Jadi itulah tuan-tuan, masalah kalau orang solatnya dah betul. Saya baca kitab tu, Fiqhul Awlawiyat. Jadi sekarang Fiqhul Awlawiyat ni artinya fiqh keutamaan. Fiqh keutamaan ni tuan-tuan, saya terpaksa baca kitab Al-Azkar ni sebab akhirat besok perkara pertama yang Allah tanya solat. Solat tuan-tuan. Kalau orang tu solat 60 tahun, tapi solatnya tak betul, macam tak solat. Seolah-olah dia tak solat. Itu ayat tadi tuan-tuan. Fawailul lil musallin. Lembah wil kepada orang yang menunaikan salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai mengenai salat mereka. Lalai tuan-tuan. Ya. Takbiratul ihram pun dia tak tahu. Takbiratul ihram tu rukun apa? Aku pun tak tahu, Ustaz. Al-Fatihah tu rukun apa? Aku pun tak tahu. Rukuk tu rukun apa? Aku pun tak tahu. I'tidal tu rukun apa? Aku pun tak tahu. Apa yang kau tahu? 13 rukun ni wajib kita tahu tuan-tuan. Sebab akhirat besok akan ditanya dulu solat. Ya. Siapalah jawatanmu? Apa saja jawatanmu? Pengarah, ketua pengarah, menteri, tuan-tuan, sahabat Nabi tuan-tuan kena tegur oleh Nabi. Nabi kata apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kau balik sembahyang, kau belum sembahyang lagi, kata Nabi. 3 kali Nabi suruh dia solat, ulang balik. Lepas tu baru Nabi ajar dia macam mana tata cara solat yang betul. Tuan-tuan. Itulah kadang-kadang saya diberundung tuan-tuan. Berundung, papar. Mula-mula saya kuliah pasal solat ni, dah ada orang berani tanya. Sebab dia bilang datuk tu garang betul. Bukan pasal garang tuan-tuan, kita takut ini solat ni kalau tak betul, sembahyanglah 60 tahun, nak kena terima. Tuan-tuan, sebab tak tahu syarat. Ya. Niat saja ada 6 syarat. Niat. Takbiratul ihram tuan-tuan ada 21 syarat. Langgar satu syarat, batal keseluruhan solat. Tuan-tuan, batal keseluruhan. Ada lagi tuan-tuan yang langgar. Saya banyak kali saya sebut. Imam ketika takbir, makmum tak boleh takbir. Makmum tak boleh takbir. Imam hari ini imam apa tadi? Imam Bukhari.
Imam Bukhari takbir, Allah, makmum Allah, batal solat dia. Batal, otomatik batal. Tapi masih ramai lagi yang langgar. Ya, sepatutnya bila kita ikut imam, lepas imam Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Sah takbirnya, dan kalau dia punya niat pun betul, sah, tuan-tuan. Tapi kalau imam takbir Allah, dia pun Allah, batal solatnya. Otomatik. Sembahyanglah 60 tahun, tuan-tuan. Sembahyanglah di masjid negeri ni, subuh, asar, maghrib, isyak. Ya? Batal solatnya. Itu syarat. Ketika imam takbir, makmum tak boleh takbir. Dalam solat ada dua tempat, tak boleh ikut bersama dengan imam ataupun mendahului imam. Ada dua tempat. Satu takbiratul ihram. Yang kedua salam. Imam as-salam, dia pun batal solat dia. Tuan-tuan, batal. Apa pasal batal, tuan-tuan? Imam takbir Allah, dia pun Allah. Imam belum masuk dalam solat, dia pun ikut masuk. Tak boleh. Mesti imam dulu masuk solat. Allahu Akbar. Imam sudah masuk, baru makmum Allahu Akbar. Macam tu juga salam. Assalam, dia batal solat. Mesti imam keluar dari solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas imam salam, baru dia salam. Tuan-tuan. Tapi ada juga yang langgar. Tuan-tuan, ada yang langgar. Jadi saya kasih sampai saja, tuan-tuan. Saya kasih sampai saja. Yang mau ikut, ikut. Yang tidak mau ikut, jawablah sendiri di akhirat. Ya, jawab di akhirat. Ada masjid saya baca pasal solat, bercerita di belakang. Ya, bercerita di belakang, tuan-tuan. Nanti kalau saya tanya, buat solat ni, terduduk nanti. Tuan-tuan, sebab adab kuliah ni, kita baca kitab, orang yang dengar tu dengar, itu adab, tuan-tuan, adab. Jadi, tuan-tuan, wa yasurrul ma'mumu biha bihaitsu yasma'u nafsahu. Tengok. Ini tata cara, tuan-tuan. Takbiratul ihram ni, makmum dia slowkan suara dia. Allah. Saya sekira-kira dirinya dengar, telinganya dengar takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini Imam Nawawi yang sebut. Ya, dalam kitab Al-Azkar ayat muka surat 74. Jadi tuan-tuan, dia kena sebut. Tak boleh dia takbiratul ihram dalam hati. Apa hukum kalau dia takbiratul ihram dalam hati? Batal solat dia. Tuan-tuan, fa in jahara al-ma'mumu aw asarra al-imamu lam tufsid salatuhu. Kalaulah dia kata imam ni menguatkan suara, ataupun makmum ataupun imam slowkan suara dia, solat tak batal. Tapi jangan dia sebut dalam hati. Kalau imam, tuan-tuan, ada yang jadi slow, dia takbir Allahu Akbar, orang tua lagi tu, orang pakai mic, orang dengar juga, makmum dengar Allahu Akbar. Jangan takbiratul ihram dalam hati. Wal yakhrus ala tashih at-takbir fala yamuddu fi ghairi mawdi'ihi. Jadi hendaklah dia berhati-hati, kata Imam Nawawi, dalam memperbetulkan sebutan takbir. Allahu Akbar, betulkan sebutan. Jangan dia panjangkan takbir itu bukan pada tempatnya. Fala yamuddu fi ghairi mawdi'ihi, kata Imam Nawawi. Jangan dia panjangkan takbiratul ihram itu bukan pada tempatnya. Tuan-tuan, contohnya apa? Fa in maddal hamzata min Allah aw ashba'a fathatal ba' min akbar bihaitsu sarat ala lafzi akbar lam tasih salatuhu.
Kalau dia panjangkan, tuan-tuan, hamzah, minallah, ya, Allahu Akbar, tapi dia panjangkan alif. Dia takbir. Allahu Akbar. Sah tak solatnya, tuan-tuan? Sah tak solatnya? Dia takbir. Ada orang takbir. Allahu Akbar. Sah tak solatnya? Solatnya tidak sah. Sebab alif tu pendek. Allahu Akbar. Tak boleh panjang. Allahu Akbar. Apa artinya kalau dia panjangkan alif? Allahu Akbar. Dia sudah menjadi pertanyaan. Dalam bahasa Arab disebut istifham. Istifham. Dia tanya. Apa pertanyaan dia? Bila disebut Allahu Akbar, adakah Allah Maha Besar? Adakah Allah Maha Besar? Kalau disebut alif tu panjang, batal solatnya. Batal. Tuan-tuan, dia takbir saja batal solat. Sembahyang ada 60 tahun. Sebab alif panjang. Itu Imam Nawawi kata wal yahrus ala tashih takbir. Hendaklah dia berhati-hati, berjaga-jaga dalam memperbetulkan takbiratul ihramnya. Kalau tuan-tuan, contohnya sekarang saya sudah bagi tahu Allahu Akbar, artinya adakah Allah Maha Besar? Ada di antara kita sekarang ni contohnya yang takbirnya dia takbir Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya sudah bagi tahu tu. Artinya adakah Allah Maha Besar? Tapi dia tetap juga takbir begitu. Takbir macam mana? Allahu Akbar. Masa tu kafir dia. Tuan-tuan. Kalau dia nak tahu, batal solat. Batal solat. Tapi masuk neraka juga. Neraka apa? Lembah wil. Fawailul lil musallin. Dia solat. Tapi nak betul solat dia. Masuk neraka. Lembah wil. Kan? Kalau dia tahu Allahu Akbar, maknanya adakah Allah Maha Besar, dia tahu tapi dia sebut juga, otomatik kafir maksudnya. Otomatik. Kalau ditanya tuan-tuan, ditanya, adakah orang salat tapi kafir? Ada? Macam itulah. Kan? Dia sudah tahu Allahu Akbar, adakah Allah Maha Besar, dia terus juga menyebut begitu. Batal salat, kafir dia. Begitu juga tuan-tuan, kata Imam An-Nawawi, aw ashba'a fathatal ba'i min akbar bihaitsu sarat ala lafzi akbar. Ada orang takbir Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah dengar orang takbir Allahu Akbar, bar panjang. Sepatutnya Allahu Akbar, tapi dia takbir Allahu Akbar. Solatnya batal. Sebab dia merubah makna. Apa maknanya tuan-tuan? Allahu Akbar, Allah gendang-gendang. Dalam bahasa Arab, kabrun satu gendang, yang satu muka tu. Ada gendang dua muka kan tuan-tuan, orang pukul kiri kanan. Tapi ada gendang yang satu muka ya, itu dipanggil kabrun. Kalau dua gendang, kabrani. Kalau tiga gendang, akbarun ataupun lebih, itu dipanggil, tuan-tuan, akbarun, itu gendang-gendang. Kalau ada orang takbir Allahu Akbar, batal solatnya. Sebab dia sudah merubah makna. Tuan-tuan, kalau saya tahu, bagi tahu begini, ada orang takbir Allahu Akbar, dia tahu Allahu Akbar, Allah gendang-gendang, dia teruskan juga takbir begitu. Ketika dia takbir tu, kafir dia masa tu. Sebab dia tahu, sudah dibagi tahu Allahu Akbar, Allah gendang-gendang, dia takbir juga, kafir dia masa tu. Pernah satu kali saya kuliah tuan-tuan di satu masjid. Bila saya sebut begini, dia tanya apa? Tok,
Bukankah baca Quran saja kita kena ikut tajwid? Okey, semua tanya tuan. Jadi pencen tu dah pencen. Saya berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terjemah, saya kata, Allah gendang-gendang, Allah gendang-gendang, Allah gendang-gendang, Allah gendang-gendang, Allah gendang-gendang. Tuan setuju? Dia bilang tak. Jadi kena ikut betul-betul. Bahasa Arab ni dikasih panjang boleh jadi berubah makna. Kalau tidak salah, okey, berubah makna. Tapi kalau dia boleh merosakkan makna tu yang boleh kita jatuh kafir, itu problem. Contohnya dua perkataan ni, Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Ada tu. Ya. Ada juga tuan-tuan yang jadi imam yang begitu. Saya pernah hantar mesej kepada satu pengurusi masjid. Saya kata sembahyang ni tak sah. Dia imam jemputan sembahyang tarawih. Baca ayat macam-macam. Tapi takbir dia Allahu Akbar. Saya pun mufarakah. Masa saya jadi timbalan mufti dulu, saya interview dia. Saya interview orang jadi imam ni. Saya tanya apa pun dia jawab. Dia dapat jawab. Akhirnya dia mengaku apa? Alah, minta maaf, saya ni bukan bidang agama. Yang kau mau mengajar agama, tak baca Quran, hadis sehingga salah tu kesal. Kalau bukan kau punya bidang, jangan buat. Kan? Mau juga baca agama. Kan? Bila di interview, berterabur. Contohnya tuan-tuan saya tanya, cuba takrifkan Allah atau apa? Allah. Apa tu Allah? Saya pun tak tahu dia bilang. Jadi macam mana kau mau mengajar tauhid? Allah pun kau tak tahu. Takrif Allah ni ulama sudah takrifkan. Itu pun kau tak tahu. Bukan marah ni tuan-tuan. Tapi bila dia mau jadi imam, dia jadi imam tak betul. Itu saya tak mau terima tu. Mau jadi imam tapi tak betul. Allahu Akbar. Makmum belakang ratus-ratus. Saya ikut, sengaja tuan-tuan. Saya kalau hari bulan puasa ni, saya akan sembahyang di mana-mana. Dek, saya bawa anak saya, dek, ayo kita pergi masjid ni. Ayo kita pergi masjid ni. Jadi kedapatan lah kalau imam-imam tu yang ikut suka je dia sembahyang. Ini masalah tuan-tuan. Jadi sembahyang kita jangan ikut suka. Kita ikut suka, batal tuan-tuan. Sembahyang lah 60 tahun, tak kena terima solat kita. Macam membebel pula. Tapi ini bukan, ini ikhlas tuan-tuan. Semua bagi tahu. Ya. Buat apa saya belajar jauh-jauh sampai ke Mesir. Belajar pondok sampai 5-6 tahun. Tuan-tuan kan? Tapi jemaah-jemaah masih yang tak betul, tak setegur, tak ngamak. Ya. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada nafsu saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Seadanya ada terkasar bahasa terlanjur bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batina warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.